Bukan sekadar kata tak boleh tubik dari rumah sahaja adik kakak semenjak dia pukul 9 malam hingga dia pukul 5 pagi. Ada beberapa perkara lagi yang telah diisytihar oleh tentera di wilayah negara adik kakak dia. Lagu manakah maklumat yang lebih lanjut? Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Jadi adik kakak, hari ini tanggal 11 bulan Makarakum 2569 ataupun 2020 ni. Kita pun sudah maklum kata semalam yang telah lepas ada beberapa kejadian yang telah berlaku di tempat tai kita sini. Terlebih dahulu ada berlaku letup pen di Pong Minyak ataupun di stesen minyak Pototo adik kakak dia. Maka adik kakak hari ini ni dah blok tai saat ni pihak unit khas ataupun Nuai Cepat Kit Naratiwat dia telah isytihar mari dah khususnya bagi adik kakak rakyat yang duduk di wilayah negara. Dia isytihar apa dia? Dia minta kerjasama daripada adik kakak rakyat yang duduk di wilayah negara seluruh 13 daerah. Jalan Taning tu tak ada bunyi khabar lagi. Lelon ini bunyi khabar hanya di wilayah negara saja. Gapo dia adik kakak yang dia minta kerjasama ni? Yang pertamanya adik kakak tak benar keluar daripada tempat kediaman. Gapo tempat kediaman? Rumah kita lah. Rumah sewa ke asrama pondok ke lagu mana adik kakak tak benar tubik daripada tempat kita duduk semenjak jam pukul 9 malam hingga jam pukul 5 pagi adik kakak dia weh. Bukan sekadar tu saja dak adik kakak dia weh. Dia menambah tindakan. Tambah mak terkan langkah-langkah disiplin sepadan ni. Di antara sepadan Thailand dengan Malaysia adik kakak dia tambah kekuatan situ bagi orang nak masuk nak tubik gapo paksa kenderaan setiap jenis berlaku adik kakak. Jadi kau tambah kuat lagi adik kakak. Bukan sekadar kata kenderaan saja, bahkan barang-barang ni yang kita nak masuk dan juga buat tubik di sepadan tu memanglah pihak pegawai tentera akan periksa akan cek lebih kuat lagi adik kakak dia dah. Dan di samping itu adik kakak dia royak katanya minta kepada pihak tentera semua yang duduk di kawasan wilayah negara, bertugas di kawasan wilayah negara adik kakak dia. Lagu mana? Boleh guna kuasa. Boleh guna kuasa dalam nak periksa, nak turut kon gapo. Mengikut akta yang ke-9 dan juga akta yang ke-11. Tetap undang-undang darurah kod ayat kansek ni adik kakak. Gapo sini adik kakak am bagi cari saat ni dia royak katanya matra yang ke-9 dan juga matra yang ke-11 ni lagu mana? Tetap nak jaga kestabilan dalam negara, tetap nak pembasmian hak pasal duk huru-hara gapo tu. Jadi tentera ni ada kuasa untuk nak jagakan huru-hara tersebut itu saat ni adik kakak. Bukan sekadar tu saja. Tentera ni juga akan berkuasa nak periksa. Dia tu ada hak, ada kebolehan. Ada hak, ada kuasa nak periksa, nak cek, nak lari. Pasal nak lari tak sewa orang beripung ramai-ramai ke. Tentera saat ni berkuasa lah adik kakak dia. Ataupun nak gigat orang ke apa ni. Tentera berkuasa. Tentera berkuasa adik kakak dia. Tu dia. Dan pihak tentera ni juga berkuasa supaya nak lari, nak kawal, tak sewa orang duk sebar berita dan sebagainya. Ni di antara beberapa perkara adik kakak dia dah. Dan yang keseterusnya adik kakak, yang keempat ni dia minta kerjasama daripada pihak pegawai Fai Polaruang. Orang panggil kata karacakan tupai inilah. Macam semua lain daripada tentera. Jadi pihak pegawai semua, Canati Fai Polaruang semua ni adik kakak kena kerjasama dengan pihak tentera belaka. Pฏิบัติ ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร kena kerja ikut kehendak hak pihak tentera adik kakak dia. Tu dia. Pihak tentera royak ke apa tu. Jadi pihak pegawai semua tu adik kakak mesti kerjasama lah kira mudah-mudah kat adik kakak dia dah. Dan yang keseterusnya adik kakak, hak ni dia minta kerjasama daripada adik kakak rakyat yang duduk di kawasan wilayah negara. Harap beri kerjasama terhadap pihak pegawai yang tertentu. Lebih-lebih lagi ni kalau pihak tentera, pihak pegawai nak buat kerja ke apa kau, nak minta kerjasama ke apa kau, minta rakyat tu beri kerjasama dengan molek adik kakak dia dah. Lain pada tu adik kakak dia banyak kata bila kau nak habis masa pengisytiharan ini. Tak tahu lagi lah adik kakak. Perangkat awalnya dia isytihar semenjak hari ini hingga seterusnya. 11 Makarakum 2069. Tak tahu kata nak tamat, nak habis bila masa. Hak ni kita nanti ikut berita daripada pihak bertanggungjawab adik kakak dia dah. Inilah maklumat sikit sebanyak yang boleh kongsi siapa menyapa kepada adik kakak pada hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan, ada maklumat perkembangan lagu mana, amba akan mengkongsi siapa pula pada kesempatan akan datang. Terima kasih yang sudah ikuti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.